Kalau tak buang air besar 2 hari pun, dia tak sembelit. Tak adalah dia tak sembelit. Dia membantu jugalah dengan air-air masak. Plain water ni. Haya binti Abdul Aziz. Umur dah 71 dah. Moringa kan banyak anu pun memang khasiatnya memang lebih kan. Badan ringan. Badan ringan. Sejak minum ni vertigo tak ada tau. So, kepala pusing. Pusing pening. Macam mata tak boleh celik. Rumah berpusing apa berpusing gitu. Minum masa dia pening sebab cecair pada telinga nak pergi ke otak tak seimbang. Minum hangat-hangat sedap. Tapi memang tak tahu kalau nak sedap lagi memang campur madu. Memang campur madu kelulut. Kadang campur, kadang tak. Ikut selera. Kadang-kadang teringat nak campur. Ingat kalau pagi tadi dah minum manis, ini tak campur. Kalau pagi tadi tak campur, minumlah campur. Rasa merendah. Bau pandan. Memang hangat-hangat ni sedap. Minum suam-suam sedap. Rasa tak pahit. Bau merendah, rasa macam ada rasa pandan sikit lah. Kolen ni, Hana sampai 3 kali ke 4 kali minum, tengok pagi. Kemudian tengah hari pun ada juga, lepas makan nasi tu. Kemudian malam nak tidur. Bagus. Badan pun ringan. Lepas tu, yang berkesan, bagi akak ni lah, boleh tidur nyenyak. Sebenarnya susah nak tidur. Kadang masuk tidur pukul 11 sampai pukul 2 tak tidur. Pusing kanan, pusing kiri tak anu. Ini belum sempat habis baca ayat-ayat macam dah kejam dah.